Baiklah, untuk tahun 2025, Yum Brands telah menyajikan satu laporan kewangan yang memang cukup menarik. Kita ada dua jenama yang mencatatkan prestasi luar biasa, tapi pada masa yang sama, ada satu lagi jenama yang sedang menghadapi cabaran. Jadi, dalam kupasan kali ini, kita akan bedah siasat apa sebenarnya yang menjadi pemacu kejayaan mereka dan kita akan cuba lihat apakah nasib jenama yang satu lagi ni. Kalau kita tengok cerita kewangan Yum untuk tahun 2025 ni, ia macam sebuah drama dengan 3 watak utama. Kita ada 2 wira, sudah tentulah KFC dan Taco Bell, yang menjadi ejen pertumbuhan utama. Tapi, kita juga ada satu tanda tanya besar yang menyelubungi Pizza Hut. Jom kita gali lebih dalam data di sebalik semua ini. Okey, ini gambaran ringkas perjalanan kita. Mula-mula, kita akan lihat resipi kemenangan Yum pada 2025. Lepas tu, kita akan kenal pasti 2 enjin pertumbuhan utama mereka. Kemudian kita akan dedahkan peranan teknologi dalam kejayaan ni. Seterusnya kita akan sentuh isu Pizza Hut. Dan akhir sekali kita akan tinjau apa perancangan mereka untuk tahun 2026. Jadi apakah intipati laporan kewangan 2025 ni? Secara ringkasnya, ia adalah tahun yang sangat-sangat mantap untuk Yum Brands. Asas kewangan untuk 2 jenama terbesar mereka iaitu KFC dan Taco Bell boleh dikatakan lebih kukuh berbanding sebelum-sebelum ini. Kata-kata CEO mereka, Chris Turner, pun mengesahkannya. Mesej beliau sangat jelas. Enjin utama syarikat sedang beroperasi pada tahap maksimum. Cuma, ada satu bahagian dalam portfolio mereka yang perlukan perhatian khusus. Jadi, persoalannya, apa sebenarnya yang memacu kejayaan luar biasa ni? Jawapannya ada pada 2 gergasi dalam portfolio Yum, iaitu Taco Bell dan KFC. Mari kita mulakan dengan Taco Bell. Mereka berjaya mencatatkan pertumbuhan jualan kedai sama sebanyak 7%. Nak bagi konteks, angka ni jauh lebih tinggi daripada purata industri makanan segera. Ini bukan setakat berkembang tau. Ini bermakna mereka sedang mencuri pelanggan daripada pesaing lain. Dan formula kemenangan Taco Bell ni memang jelas. Mereka bukan sekadar menjual makanan, tapi mereka sedang membina pangkalan pelanggan yang sangat bernilai. Mereka berjaya menarik golongan berpendapatan tinggi, orang muda dan juga keluarga. Ini menunjukkan jenama Taco Bell ni mempunyai daya tarikan yang sangat luas. Okey, beralih kepada KFC pula. Mereka telah memecahkan rekod pembukaan cawangan baru dengan hampir 3,000 unit baru dibuka di seluruh dunia pada tahun 2025 sahaja. Angka 3,000 ni bukan sekadar nombor tau. Ia membuktikan 2 perkara penting. Pertama, jenama KFC ni masih sangat digemari di peringkat global, merentasi 105 buah negara. Dan kedua, model perniagaan franchise mereka sangat menguntungkan, membuatkan ramai rakan kongsi mahu terus melabur. Nah, jadual ni menceritakan keseluruhan kisah dengan begitu jelas. Cuba lihat barisan KFC dan Taco Bell. Kedua-duanya mencatatkan pertumbuhan jualan dan keuntungan yang positif dan kukuh. Sekarang, bandingkan pula dengan Pizza Hut, kita nampak angka negatif di situ. Kontras inilah yang menjadi intipati prestasi Yum pada tahun 2025. Jadi, macam mana mereka boleh kekal berdaya saing dan terus maju ke hadapan? Jawapannya mudah je, teknologi. Senjata rahsia Yum dipanggil Byte. Ia bukan sekadar aplikasi biasa, tapi sebuah platform teknologi yang mereka bangunkan sendiri. Bayangkan ia sebagai tulang belakang digital yang menghubungkan semua jenama mereka, membolehkan inovasi yang lebih pantas dan memberikan mereka kelebihan unik berbanding pesaing. Strategi pelancaran Byte ni pula sangat bijak. Mereka lakukannya secara berperingkat. Fasa pertama, mereka bina, uji dan pastikan platform ni betul-betul mantap di pasaran Amerika Syarikat. Bila dah terbukti berjaya, barulah masuk fasa kedua, perluaskan penggunaannya ke seluruh dunia. Dan hasilnya memang luar biasa. Jualan digital mereka melonjak kepada lebih $11 bilion hanya untuk suku keempat sahaja. Ini menunjukkan pulangan pelaburan yang sangat jelas daripada strategi teknologi mereka. Okey, kita dah raikan kejayaan KFC dan Taco Bell. Sekarang tiba masanya untuk kita bincangkan gajah di dalam bilik. Masalah yang sedang dihadapi oleh Pizza Hut. Walaupun jenama-jenama lain dalam kumpulan ini menunjukkan prestasi yang hebat, Pizza Hut nampaknya masih bergelut. Mereka mencatatkan pertumbuhan jualan yang negatif untuk tahun tersebut. Sebagai tindak balas, pihak pengurusan akhirnya mengambil tindakan tegas. Mereka telah melancarkan satu kajian semula strategik secara rasmi. Ini adalah satu isyarat yang sangat jelas kepada para pelabur bahawa perubahan besar-besaran mungkin akan berlaku untuk Pizza Hut.
Salah satu langkah segera yang akan diambil ialah pembersihan portfolio mereka. Maksudnya, mereka akan menutup kira-kira 250 cawangan yang kurang berprestasi di Amerika Syarikat. Tujuannya adalah untuk menumpukan sumber pada lokasi-lokasi yang lebih berpotensi untuk menjana keuntungan. Dengan semua perkembangan ni, apa pula perancangan YAM untuk masa hadapan? Jom kita lihat sasaran strategik mereka untuk tahun 2026. Strategi mereka untuk 2026 ni berlandaskan 3 tonggak utama. Pertama, memenangi hati generasi pengguna yang akan datang. Kedua, meningkatkan lagi keuntungan di setiap cawangan restoran. Dan ketiga, menggunakan sepenuhnya potensi teknologi baik yang telah mereka bangunkan. Bahagian ni sangat menarik. YAM menggunakan agensi dalaman mereka yang dipanggil Collider untuk faham apa yang pengguna mahukan. Mereka dapati, sekarang ni bukan lagi soal jual makanan semata-mata, tapi jual pengalaman. Konsep ekonomi meme itu merujuk kepada makanan yang Instagrammable dan boleh diubah suai. Terapi pilihan pula tentang kuasa memilih walaupun sekecil pilihan sos. Semua ni tujuannya satu, untuk membina hubungan emosi dengan pelanggan. Dan ini adalah mesej paling penting untuk para pelabur. YUM sangat yakin yang mereka akan capai atau mungkin lebih baik lagi melepasi sasaran pertumbuhan mereka pada 2026. Menariknya, keyakinan ini adalah berdasarkan kekuatan KFC dan Taco Bell sahaja tanpa mengambil kira prestasi Pizza Hut. Jadi, kesimpulannya begini, perniagaan teras YAM Brands iaitu KFC dan Taco Bell berada dalam keadaan yang sangat-sangat mantap. Tetapi, persoalan bernilai bilion dolar yang akan menentukan masa depan mereka ialah mampukah mereka akhirnya menyelesaikan teka-teki yang bernama Pizza Hut? Itu yang akan kita nantikan.